Guys, hari ni naik bas pink lagi. Tapi hari ni Abang nak balik lambat sikit. Biasa Abang balik pukul 7. Hari ni Abang nak balik pukul 8. Masa Abang nak pergi tunjuk kepada korang route bas yang ada melalui menggunakan MyBus ni. Lepas tu Abang nak pergi makan nasi lemak bus tank. Baru sudah semayang subuh saat ni. So kita pergi makan nasi lemak dulu. Lepas pada makan nasi lemak nanti kan kita tengok routing bus pink yang ada di seluruh Terengganu ni. Okay guys, suasana ni tu nasi lemak tu. So kita makan dulu lah. Tengok apa yang ada. Nasi minyak guys, nasi lemak ikan. Nasi lemak ikan RM2.50. Kopi lain pun ada. Nasi lemak RM1 dah tak ada dah. Dulu ada RM1 sekarang tak ada dah. Kan nak bungkus bawa balik juga. Bungkus bawa balik ke anak-anak Anik dengan wife. Okey, jom mari. Kasih tak? Ada tak? Tu. Air tarik. Oh, ada sandwich. Ada kuih lain lah. Ada kuih lain juga. Nanti lah, makan nasi. Kuih kopa ada guys, kuih kopa. Kita try. Tu guys. Ada nasi dagang bos. Nasi dagang pun ada. Nice kan? Tapi Abang nak makan nasi lemak. Pasal dah lama sangat nak makan nasi lemak di bus stand ni. Apa ni, golongan OKU suara memang sentiasa ada dekat bus stand ni. Dia pasal lagu Lantana pula guys. Kantor dah. Pasal lagu Lantana dah. Nama store ni TUB Ubi Letang. Dah teman-teman. Rasa sikit. Owner kedai bagi tahu tadi guys. Katanya nasi lemak 2 pisang tak ada dah ke. Dia kata ada nasi lemak kadah je tu. Tapi habis dah. Sebab ini hari Minggu biasa habis awal. Hari Jumaat ini Jumaat guys. Ini Jumaat. Jumaat Sabtu kami Jumaat Sabtu biasanya habis awal. Dia hantar pun banyak tapi habis awal. Baik cepat habis. Jualan nasi lemak sehari ataupun dengan nasi-nasi lain. Nasi minyak, nasi apa. Mencecah, kalau hari peak gini mencecah 800 buku sehari. Bayangkan. Okay, selesai dah makan. Buku pun balik guys. Buku balik kan ni. Makan 2 buku kan ni. Dah lagi 3 buku. 2 ni kena sikit-sikit tu dah lah makan. So kita tengok bus pink pula. Routing bus pink. Ke mana. Ni bus T100 guys. T100 Kuala Terengganu Pusat Bandar. Pusat Bandar Raya. Maknanya dia main dalam Pusat Bandar Raya je lah. Nombor pelik bus tu jangan dikira sangat sebab dia mungkin lain. Tapi routing kalau T100 tu dia main kat dulu tu je lah. Maknanya gitulah. T10 Kuala Terengganu ke JT Merang. Makna melalui Kuala Terengganu JT Merang melalui Wakar Tengah, Wakar Tengah, lelah tu lah sampai ke JT Merang. Ni T10 guys T10. T100 jadi macam kata ni nombor plate belik saya ingat dia jadi macam banyak T100 Pusat Bandar. Kuala Terengganu ke Pusat Bandar. Bang ke Pusat Bandar berapa hotel bas ada? 3 hotel. Ni abang kita. 3 hotel bas. T100 ada. T100 belakang bang. T100 belakang 3 hotel bas. Yang ni T31 guys. 31 Kuala Terengganu ke mana ni? Ke Marang melalui Kedai Buluh. T31 guys. T22. T22 ni Terengganu Kuala Berang lah. Kuala Terengganu ke Kuala Berang. T22. Jadi yang nak pergi Kuala Berang melalui AJ tu, ingat routing anda T22. T11A. Kuala Terengganu Batu Rakit. T11A guys. T20 Bukit Payung melalui Pasir Panjang. Kuala Terengganu ke Bukit Payung melalui Pasir Panjang. Ni sekarang pukul 7:23 pagi guys. Ada apa mau? Nampak ke kedai babah kan? Kedai babah. Saya belakang kedai babah ni. Ni kedai babah belakang ni. Sembang-sembang dengan kedai babah ni kata trip memang sejak sekali guys. Tapi kalau macam trip Kuala Berang, trip JT ke Merang tu, kalau trip awal pukul 6 pagi, daripada pukul 6 tu dia orang ambil bas di mana ni? Sendiri. Ambil bas di Sendiri, nak tolak ke Kuala Berang pula, nak pergi ke JT Merang pula, nak pergi ke tempat-tempat jauh tu. Bayangkanlah. So pengorbanan pemandu bas tu agak besar lah guys. Pukul 9 malam baru sampai rumah. Pukul 4 pagi dah nak mula keluar rumah. So hargailah mereka. So
So habis ni naik bas dulu guys. Pergi 22 Kuala Berang pukul 8 pagi. InsyaAllah sampai pukul 9. Jom.